Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Malaysia hari ini? Kita bertarikh 24 Mei 2025. Masih ramai yang tertanya-tanya. Jarang sekali AKM bersiaran di hujung minggu. Jarang itulah, dan bila kami buat kemunculan dalam keadaan jarang-jarang ini ialah istimewa. Kenapa kami ada hari ini? Pastinya siaran istimewa. Apa khabar Malaysia kami bawakan kepada anda untuk edisi hari ini. Kerana istimewanya perbincangan dan juga konteks kita berbincang soal ASEAN pastinya. Okey. Dan selain daripada itu, kita nak juga berkongsi bersama dengan anda kalau kita bercakap tentang percutian. Tapi kali ini percutian di negara ASEAN. Yalah, kalau siapa yang tidak suka bercuti? Arif pun suka bercuti kan? Baru balik. Baru balik. Kisahnya tengok sesuailah dengan topik pada hari ini. Tapi cuma kita nak fokuskan percutian di negara-negara sebelah ASEAN. Kalau kita boleh sebut antaranya di Bali, mana lagi? Thailand, Krabi, Hat Yai yang sentiasa sampai sekarang ni ramai lagi yang masih nak pergi ke Hat Yai. Mungkin apa antara keistimewaan yang membuatkan mungkin rakyat Malaysia khususnya ingin bercuti di negara-negara ASEAN itu sendiri? Satu mungkin tak jauh lah sebab jiran-jiran sahaja. Dan mungkin juga atas aspek kos. Kalau kita pergi Eropah sana, ialah nak kena darab dengan empat dan sebagainya, kita belanja 100 baru dapat mineral. Contohnya lah. Jadi kalau mungkin kita pergi ke negara jiran haknya dan sebagainya, RM100 tu mungkin kita dah boleh belanja macam-macam dah. Okey. Tapi sebelum tu sebelum kita bersama dengan tetamu kita pada hari ini, kita nak kongsikan beberapa berita di laman portal bernama, kalau boleh saya mulakan mengenai berita ini, iaitu budaya pribumi orang asli diketengahkan sempena sidang kemuncak ASEAN yang ke-46, di mana sidang kemuncak ASEAN ke-46 di sini bukan sahaja menjadi platform membincangkan isu dan hala tuju serantau dalam menghadapi cabaran global, malah juga membuka ruang kepada masyarakat orang asli negara ini mengetengahkan warisan budaya mereka. Semua itu ditonjolkan menerusi Reruai Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKWA yang antara lain mempamerkan kraftangan hasil orang asli seperti tempuk. Betul ke saya sebut dia? Betul. Tempuk pula kan? Iaitu lilitan kepala yang diperbuat daripada daun kelapa atau mengkuang serta demonstrasi anyaman tradisional. Reruai ini dibuka bagi pameran produk dan reruai jualan acara sampingan sempena sidang kemuncak ASEAN ke-46 yang berlangsung di Pusat Convention Kuala Lumpur KLCC di sini. Kata penolong pengarah Seksyen Kebudayaan dan Warisan Bahagian Perancangan dan Penyelidikan JAKWA, Zarina Razlan berkata antara tarikan di reruai itu adalah replika rumah daripada 10 suku kaum orang asli, selain pengunjung berpeluang bermain kercang, iaitu merupakan satu alat permainan tradisional orang asli, dan juga menyumpit. Menarik. Menyumpit tu, bab penyumpit tu saya suka. Tak pernah try lah, tapi menarik saya kira. Betul. Mungkin kita pernah dengar sumpit dan sebagainya, tak pernah try. Bab kata Zahan, dia memerlukan satu tolakan angin yang kuat daripada dada kita. Barulah peluru ataupun kita panggil damak. Maksudnya alat dalam tu dia akan pergi dengan jayanya, barulah kena kepada haiwan buruan. Baik, berita seterusnya Arif. Kita nak berbicara juga soal peranan Dewan Bahasa dan juga Pustaka yang menjadi tongkat utama perluasan bahasa Melayu di peringkat ASEAN, pastinya juga di peringkat China. Dan sokongan berterusan daripada Dewan Bahasa dan juga Pustaka iaitu DBP diperlukan dalam memperbanyak, mempelbagaikan dan juga menyumbang bahan bacaan bahasa Melayu kepada pelajar antarabangsa, terutamanya di ASEAN dan juga China. Dan kenyataan ini dikeluarkan oleh Duta Besar Malaysia ke China iaitu Datuk Norman Muhammad memberitahu yang kerajaan Malaysia sentiasa komited dan juga bersedia untuk membantu usaha pengembangan bahasa Melayu di peringkat global. Jadi jangan pelik, jangan terkejut kerana di China banyak institusi pengajian tinggi yang menyediakan jurusan-jurusan bahasa Melayu, dan pekerja-pekerja kita juga turut dihantar ke sana untuk mengajar dan juga berkongsi, dan mereka juga ada hantar pekerja kita. Jadi orang kata asimilasi bahasa. Itu yang penting. Baik, kita nak tengok ramalan cuaca pada hari ini. Seperti biasalah kan. Mungkin ada yang nak merancang, nak berjalan-jalan hari ini. Macam saya lah, apa ni nak berjalan. Ada dua di KL ni. Ada, dah plan luar KL ASEAN lah. satu. Luar KL. KL. Kalau di KL kita ada aktiviti. bulan depan. Dan seterusnya kita akan bersama dengan rakan tugas di Bilik Berita bersama dengan Helena Pahlavi. Kita berehat dulu. Kita kembali lagi selepas ini.
Selamat pagi dari Bilik Berita bersama saya, Helena Palavi. ASEAN akan memulakan fasa integrasi seterusnya melalui Pelan Strategik Komuniti Ekonomi ASEAN AEC 2026-2030 yang menetapkan 6 matlamat, 44 objektif dan 192 langkah untuk mengukuhkan hubungan ekonomi dan mempromosikan pertumbuhan mampan di rantau ini. Pelan tersebut yang akan diterima pakai pemimpin ASEAN Isnin depan adalah sebahagian daripada visi Komuniti ASEAN 2045 yang lebih luas. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata, kerangka itu akan membolehkan ASEAN bertindak balas dengan pantas dan kekal berdaya tahan terhadap kejutan luar. And we will look at the digital economy as well. So the AEC strategic plan will emphasize on the establishment of forward-looking digital economy framework. Today everyone talking about AI. We look at AI as a driven operating landscape. And then we want this, of course, premise on developing the digital AI infrastructure, which is important for connectivity. And thirdly, this plan, the AEC strategic plan, emphasizes on ASEAN's market openness, yes, and willingness to engage with external partners. Pelan tersebut diperkenalkan tepat pada masanya bagi memposisikan ASEAN untuk masa depan dengan menekan keperluan untuk menyelaraskan kepentingan bersama dan bertindak secara bersepadu dalam menangani kerumitan perdagangan global. AEC 2026-2030 turut menggariskan komitmen ASEAN terhadap keterbukaan pasaran serta usaha berterusan untuk menjalin kerjasama dengan rakan tradisional dan pasaran baharu yang sedang muncul. Sidang Kemuncak ASEAN ke-46 hari ini bakal menyaksikan deretan mesyuarat berprofil tinggi yang memberi tumpuan kepada isu-isu serantau dan antarabangsa. Untuk perinciannya, kita berlintas langsung bersama rakan wartawan Hana Nazir di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC. Silakan Hana. Ya, Helena, mesyuarat pegawai-pegawai kanan ASEAN bermula secara rasmi hari ini, fasa penting menjelang sidang kemuncak ASEAN ke-46. Baiklah, sesi yang bermula pada jam 8.30 pagi tadi menghimpunkan pegawai-pegawai kanan ASEAN, wakil dari Timor Leste dan pegawai dari Sekretariat ASEAN untuk menyelaraskan kedudukan dalam isu-isu serantau utama menjelang sesi rundingan pemimpin negara-negara ASEAN nanti. Selepas makan tengah hari, mesyuarat berkenaan akan bersambung pula pada sebelah petang diikuti dengan beberapa siri rundingan tidak rasmi mengenai pelaksanaan konsensus 5 perkara hala tuju kolektif ASEAN bagi menangani situasi di Myanmar selain sidang kemuncak ekonomi wanita ASEAN 2025 serta mesyuarat pegawai ekonomi kanan. Baiklah, seterusnya sesi rundingan akan bermula pada jam 4 petang dengan perbincangan juga telah pun disasarkan dalam kalangan menteri luar ASEAN yang terpilih dan juga perwakilan kanan dari Malaysia, Laos dan juga Filipina. Helena dan juga penonton, semasa sesi diplomasi ini beralih daripada Dewan Persidangan kepada persekitaran yang lebih tidak formal, persidangan hari ini akan diakhiri dengan majlis makan malam yang akan dihoskan oleh Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan, di mana majlis makan malam di Kelab Petronas itu akan mengalu-alukan kehadiran menteri-menteri luar ASEAN, Timor Leste, Majlis Kerjasama Teluk GCC dan China itu akan menjadi perhimpunan peringkat tinggi secara rasmi yang pertama pada minggu ini. Jadi itu antara tentatif utama yang akan berlangsung bersempena dengan sidang kemuncak ASEAN ke-46 di KLCC. Baiklah, setakat itu sahaja perkongsian yang dapat saya kongsikan pada jam ini. Kembali kepada Helena di Wisma Bernama. Silakan. Terima kasih Hana atas perincian tersebut. Baik, kita beralih ke perkembangan seterusnya. Keputusan kerajaan menyambung kontrak Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki dibuat berdasarkan keyakinan terhadap keberanian beliau memerangi rasuah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, walaupun langkah itu menerima kritikan pelbagai pihak termasuk pembangkang, beliau tetap berpegang kepada pendirian Tan Sri Azam telah menunjukkan ketegasan dalam membantras rasuah secara besar-besaran.
Melihat pada perkembangan SPRM puluhan tahun, inilah kali pertama SPRM berani menggeledah semua tokoh-tokoh besar. Ya, ini kenyataannya, saudara. Saya boleh ganti. Saya boleh bincang dengan kawan-kawan, kita boleh ganti esok. Tapi saya tak yakin yang baru itu berani menyinggung tokoh-tokoh punya bilion-bilion ringgit kekayaannya. SPRM kini mengambil tindakan tegas terhadap individu berprofil tinggi termasuk yang bergelar Datuk Seri, Tan Sri dan Tun. Justru Perdana Menteri meminta semua pihak memberikan ruang bagi memastikan tindakan tegas sedemikian dapat diteruskan tanpa gangguan. Pada masa sama, beliau melahirkan rasa kecewa kerana tindakan SPRM membantras rasuah sering disalah tafsir sebagai motif dendam terhadap pihak tertentu. Sekian buletin bernama waktu ini Kepengurusian ASEAN Malaysia 2025, Keterangkuman dan Kemampanan. Assalamualaikum. Mulut jauh hari menjadi taruhan, menebar kata berselimut sakti. Arif tak bolehlah putus asa. Ni kan budaya kita. Arif anak ibu. Yang penting ni, ibu ni peminat nombor 1 Arif. Jadi Arif kena terus berpantun. Hari ini saya bersama dengan seorang adik yang comel. Macam mana adik Arif suka dengan pantun? Saya nak kekalkan yang sedia ada. Budaya kita, cara kita. Abang nak dengar satu pantun? Biar saya fikir dulu. Salam di hulur pembuka kata. Cantik sungguh pantun Adinda. Jangan biar adat dilupa. Kelak diri nanti merana. Hidup ini seperti jengga. Rapuh jika tersalah langkah. Teguh jika bijak menyusun. Aku berjanji untuk berjaya. Oh, ayah. Tengok ni. Tekad mengubah nasib keluarga. Game apa ni? Okay, go serang dia. Main kau main. Adik, kau ni 24 jam main game. Kelas tak pergi, syarah cari. Bisinglah kau ni. Backup lah aku cepat sikit. Dia scam ke ni? Namun, aku tersilap langkah. Segalanya runtuh sekelip mata. Ali dah hancurkan harapan mak dengan ayah. Tapi jatuh. Bukan noktah. Aku bangkit. Aku belajar. Kali ini dengan lebih bijak. Mengenal kesilapan dan menyusun semula. Langkah demi langkah untuk aku kembali lebih kuat. Baik, selamat kembali. Apa khabar Malaysia? Dan pastinya segmen ataupun slot istimewa ASEAN kali ini kita nak berbincang soal konteks dan juga blok ASEAN. Dan dalam kita meneliti kebanggaan kita dan kita menerajui kepengurusan ASEAN untuk 2025 ini, Zahan, perlu juga untuk kita sudutkan satu kotak pemikiran kita kepada isu Myanmar yang dari dahulu sampai sekarang kita bahas dan kita tengok, namun juga tidak berkesudahan. Jadi untuk itu kita bawakan topik perbincangan Myanmar dan juga diplomasi ASEAN. Kita bawakan dua tetamu di studio. Yang pertamanya, Zahan. Ya, dan di sebelah kiri saya adalah Profesor Dr. Ravi Chandran K. Dakshinamurti. Beliau adalah profesor di Pusat Kajian Sejarah Politik dan Hal Ehwal Antarabangsa ataupun singkatannya SPHEA. SEFIA. Dan juga Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Selamat pagi, Prof.
Ya, okey. Dan di sebelahnya pula adalah Dr. Amir Fawaz Muhammad Yassin, merupakan pensyarah kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan juga pengajian polisi FSPPP dari Universiti Teknologi Merayu ITM. Apa khabar Dr.? Baik, sihat alhamdulillah. Alhamdulillah sihat ya semuanya. Okey. Tadi Arif dah membuka dan juga memberikan sedikit pengenalan mengenai Myanmar dan juga diplomasi ASEAN. Kita terus kepada Prof Ravi. Mungkin Prof Ravi boleh kongsikan apakah antara faktor-faktor utama sendiri yang mendorong kepada krisis politik di Myanmar pada tahun 2021 dan bagaimana perkara ini memberikan kesan terhadap hubungan Myanmar dengan negara-negara ASEAN itu sendiri. Silakan Prof. Terima kasih. Sejak kemerdekaan Myanmar daripada British pada tahun 48, kita dapati ada beberapa kali perubahan pucuk pimpinan, perubahan kuasa dan juga kudeta ataupun rampasan kuasa yang dibuat oleh kerajaan tentera, yang kita panggil junta tentera ni. Pada tahun 62 sudah ada satu perubahan kuasa, kemudian kembali kepada kerajaan rakyat, dan tetapi pada tahun 2011 saya rasa juga berlaku perubahan kuasa. So episod mengenai rampasan kuasa yang dibuat oleh tentera ini adalah sesuatu yang kita sudah tahu sudah berlaku beberapa kali. Tetapi selepas 2011 kita dapati bahawa ada satu proses yang kita panggil pendemokrasian berlaku. Terutamanya selepas pejuang NLD, iaitu National League for Democracy, yang menang election di Myanmar itu, telah memulakan proses pendemokrasian. Tetapi jangka masa pendemokrasian itu singkat. Pada tahun 2021 berlaku sekali lagi rampasan kuasa yang dibuat oleh tentera. Dan inilah keadaan kita sekarang ni lah di Myanmar, di mana rampasan kuasa ini telah menyebabkan semua institusi demokrasi ini tidak berfungsi. Nombor satu. Yang keduanya berlaku juga masalah dari segi kekejaman dan keganasan yang dilakukan oleh junta tentera ini terhadap golongan-golongan pro-demokrasi. Alright. So ini adalah satu masalah yang besar yang kita hadapi di rantau inilah. Dan ini juga merupakan satu masalah yang ASEAN perlu melihatlah. Baik, kita nak beralih kepada Dr. Amir. Doktor, kalau kita lihat sebelum penyertaan Myanmar ke dalam ASEAN, yang mana penyertaan kumpulan ataupun negara yang ke-9 dalam ASEAN sendiri, memang dah blok-blok ASEAN yang sedia ada turut menyuarakan kenapa kita perlu terima Myanmar sedangkan mereka ada masalah. Tetapi kita terima juga dengan pendirian kita tak campur tangan masalah negara ASEAN ataupun negara asal mereka. Jadi ada sejauh mana prinsip ataupun dasar tidak campur tangan kita ini turut membuka peluang demi peluang kepada masalah yang ada di Myanmar ini, Doktor? Okey, terima kasih. Pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Penama TV atas jemputan saya hari ini. So, cakap tentang Myanmar, kita tahu dia ada masalah konflik dalaman. Dan ASEAN sebagai satu organisasi di mana kita akan cuba sedaya untuk menyelesaikan masalah secara diplomasi. So, kita tak boleh simply mengambil langkah macam contoh dia ada masalah, kita tak bagi dia masuk ASEAN. Sebab masalah berlaku di setiap pemerintahan negara. Tak kisah negara itu demokrasi ke, teokrasi dan sebagainya. Masalah dalam sektor kepimpinan sentiasa berlaku dan sebagainya. Macam Prof Ravi cakap tadi, Myanmar sini dia ada berlaku pertukaran kerajaan 2 ke 3 kali dalam tempoh yang panjang. So, memang kita tahu prinsip ASEAN tersebut menggunakan prinsip dasar berkecuali, terutamanya dalam isu untuk yang bersifat sensitif macam contoh isu kemanusiaan, Rohingya, isu melibatkan persepadanan negara dan sebagainya. Akan tetapi kemasukan Myanmar, kita masukkan Myanmar ke dalam ASEAN ni dalam atas dasar suci murni. Kita tak ada satu pandangan-pandangan negatif pada permulaan kemasukan Myanmar. Dan suddenly it comes to the end that berlakunya sesuatu masalah melibatkan konflik dalaman. Jadi apa yang kita boleh buat, kita ASEAN ni, Myanmar dah masuk pun ke dalam ASEAN sejak sekian lama. Apa yang kita boleh, kita kesepakatan tu, semangat kebersamaan tu kita kena membantu dari segi contoh kita memberikan nasihat
pandangan bagi menyelesaikan masalah yang berlaku pada ketika ini. Sebab masalah yang berlaku melibatkan Myanmar ni adalah isu serantau sebenarnya. Kalau kita tengok isu kemanusiaan ni, kan Rohingya yang kita boleh panggil stateless person ni, dia dah merebak sampai ke Malaysia, Indonesia dan beberapa negara yang lain, tapi yang terutamanya Thailand dan sebagainya. Jadi ni ASEAN boleh membantu dalam memastikan keamanan, kestabilan dalam negara Myanmar. Bukan untuk campur tangan tetapi untuk memberi nasihat agar masalah tersebut boleh diselesaikan dalam tempoh masa jangka masa panjang. Ya. Boleh saya tambah sedikit? Sebenarnya apabila kita menerima Myanmar ke dalam ASEAN pada masa itu, ada juga negara yang tidak begitu bersetuju. Misalnya Thailand. Masa itu mereka tidak bersetuju kerana mereka ada masalah sempadan dengan Myanmar pada masa tersebut. So malah I think disebabkan oleh desakan Malaysia saja, kita dapati bahawa kita telah membawa Myanmar itu ke pangkuan ASEAN berdasarkan satu prinsip yang kita panggil constructive engagement. Masa itu Myanmar masih lagi dalam pentadbiran tentera. Tetapi kita fikirkan bahawa kalau kita biarkan Myanmar itu luar daripada ASEAN ini, dia akan menyebabkan Myanmar ini mungkin dia akan condong ke atas kuasa-kuasa lain, misalnya kuasa China dan sebagainya. So berdasarkan pada prinsip constructive engagement, kita bawa ASEAN ni, Myanmar ke dalam ASEAN dan cuba membawa perubahan dalam ASEAN. I think to a certain extent tu benda tu berjaya sebenarnya. Tetapi masalah yang utama di Myanmar ini adalah kelemahan institusi demokrasi itu sendiri, yang begitu rapuh, alright, dan juga keengganan kerajaan tentera itu untuk melepaskan kuasa. Dan sikit mungkin tambahan daripada informasi daripada Prof tadi. Antara langkah-langkah yang diambil oleh negara-negara ASEAN dalam menangani orang kata krisis di Myanmar ini sendiri, adakah Prof melihat adanya keberkesanan ataupun ia dilabelkan dan juga dilihat sebagai one-off effort yang orang kata tak nampak hasilnya dan keadaan mungkin masih sama ataupun kembali macam back to square one, maknanya tiada apa-apa hasil daripada itu? Biasa dalam hubungan antarabangsa ni, apabila kita ada konflik, proses penyelesaian konflik itu adalah biasanya berpanjangan. Dan mungkin tidak ada resolusinya pada jangka masa yang pendek. Tetapi ia adalah satu proses incremental, sedikit demi sedikit dan sebagainya. Kalau kita lihat ASEAN, immediately tindakan yang dibuat oleh ASEAN itu, mereka dah keluarkan itu 5-point agreement, yang di Malaysia is one of the prime movers daripada 5-point agreement itu. Yang ini kali pertama saya rasa dokumen sedemikian diwujudkan dengan mandate the government, Myanmar punya government itu untuk ikut mandate tersebut, seperti cessation of violence. Maksudnya semua bentuk keganasan itu perlu diberhentikan. Myanmar perlu engage dalam dialog, alright. Myanmar perlu memberi ruang kepada humanitarian relief itu sampai ke golongan-golongan yang terlibat. Lepas itu Myanmar perlu juga bersetuju dengan lantikan Special Envoy sekarang ni Tan Sri Othman. So ini adalah beberapa perkara yang kita telah buat. Okay. Dan action yang lain adalah ASEAN for the first time, I would say. Kalau 10 tahun, 20 tahun dulu kita tak akan buat tindakan sedemikian. Tapi sekarang ni kita telah pun mengurangkan partisipasi kerajaan atau pegawai tinggi daripada Myanmar itu dalam summit meeting dan sebagainya. Saya pun tak tahu siapa who is the Myanmar representative in this summit meeting. Saya call Wisma tak mau beritahu saya. So it'll be interesting to see what is the level of participation lah, okay, dalam summit meeting kali ini. So memang ini adalah suatu yang incremental, yang saya rasa kita tak boleh kata tak berjaya. Sebenarnya we are making slow inroads lah. Okay. Benda ni adalah suatu yang mana-mana konflik dalam dunia pun
adalah sukar untuk kita selesaikan. Saya rasa engagement begini perlu ada. Kita tak ada jalan lain sebenarnya. Baik, kita bukanlah gagal menyelesaikan, cuma agak slow dalam roadnya tersendiri. Baik, kita nak beralih kepada Dr. Amir. Kalaulah frasa itu yang kita pegang dan juga guna, slow in road, sampai bila slow? Kita nak pantas, kita nak selesaikan ataupun kalau boleh kita nak minimumkan kes-kes yang berlaku ini. Jadi adakah ASEAN, Doktor, melihat perlu mengubah pendirian ataupun mengubah kepada pendekatan diplomatiknya selepas ini, khususnya kita sebagai tuan rumah? Okey, dari segi slow tadi, nak mengambil kira lah macam Prof cakap tadi, walaupun slow tapi kalau katakan slow tapi masih lagi berfungsi, kita ada satu benda yang kita boleh masih lagi maintain. Sebab kita bila bercakap tentang isu masalah dalaman nusa negara ni, dia bersifat sensitif. Jadi kita tak boleh nak simply dengan ASEAN berpegang konteks kita kena menghormati kedaulatan, tidak boleh campur tangan. So kalau ada katakan proses tu slow tetapi berjaya, walaupun sedikit, kita lebih rela teruskan daripada tak ada apa yang berlaku. Kan, ataupun pergi stalemate kan dalam satu tempoh yang maknanya tak bergerak langsung. So kalau pendekatan kita sekarang ni, kita lebih menggunakan soft diplomasi seperti rundingan. Kita gunakan sidang kemuncak ASEAN, kita ada ASEAN Regional Forum, dan paling penting kita ada ASEAN Political Security Community yang akan bersidang setiap 2 tahun atau 3 tahun sekali. Dan di situ saya rasa kepimpinan negara melalui kita punya Perdana Menteri, Menteri, perwakilan-perwakilan asing seperti Presiden, pemerintah-pemerintah negara, dia akan berbincang. Dan ketika itulah kita mengambil pendekatan di mana kita akan memberikan nasihat. Kan, bukan memberikan teguran. Teguran ni kita nampak dia macam agak kasar sikit, tapi kita memberikan nasihat agar negara tersebut dapat mengambil tindakan dalam menyelesaikan konflik. Dia seumpama macam benda ni berlaku kat satu masalah kat jiran kita, dia bergaduh kat rumah sebelah, dengar bunyi bising pukul 12 malam, tetapi takkanlah kita nak buat sesuatu perkara yang mungkin di luar normal akan menyebabkan keadaan bertambah teruk. Kan, itu mengambil analogi, sama juga kita boleh menasihat. Kita boleh memberi pandangan. So terpulang kepada permintaan Myanmar sendiri untuk mencari jalan penyelesaian. Kita boleh bagi seberapa banyak nasihat atau langkah kaedah, kan, tapi bila it comes into internal affair, kan Myanmar sendiri perlu mengambil langkah yang strategik untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dan perlu diingat, pemerintahan junta ni, pemerintahan tentera ni ada satu pemerintahan yang bersifat teknikal, dan kita kena faham dulu apa yang mereka nak. Kan, kita boleh bagi nasihat tetapi kita kena faham juga pemerintahan tentera ni dia tak sama macam pemerintahan macam kita, demokrasi berperlembagaan. Thailand dia menggunakan constitutional monarch, kan, Brunei mungkin absolute monarchy. Kan, kalau kita dengan Brunei kita boleh faham sebab mungkin kita ada raja. Kan, sistem tu monarki. Tapi kalau bila Malaysia, kan, kita nak cakap pasal Myanmar, pemerintahan ni berbeza. Kan, jadi kita kena faham dahulu juga apa yang mereka nak, dan barulah kita boleh bagi teguran yang bersifat bernas agar resolusi konflik tersebut dapat diambil dengan sebaik mungkin tanpa menyebabkan sebarang provokasi ataupun ketidaktentuan dalam hubungan diplomasi antara dua negara. Saya setuju dengan apa yang Dr. Amir katakan tu, Dr. Arif, dan pada masa sama ada juga kenyataan yang mengatakan bahawa isu Myanmar ini harus menggunakan pendekatan yang lebih berhati-hati kerana banyak kesannya jika langkah yang sewajarnya itu tidak diambil. Kita nak sambung perbincangan kita bersama dengan tetamu-tetamu kita pada hari ini, tapi sebelum tu kita nak berehat dulu. Terus setia bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia. Kita berehat dulu, kembali lagi selepas ini.
Baik, kita kembali dengan topik perbincangan dan juga tetamu yang sama berkenaan dengan ASEAN, Myanmar dan diplomasi ASEAN, dan kita nak berbalik semula kepada Prof berkenaan dengan Myanmar ini. Konflik demi konflik, dan kita cuba untuk menyelesaikan dan juga cuba untuk meminimumkan isu ini dengan berhati-hati ataupun pendekatan yang lebih lembut, Prof. Jadi sejauh mana krisis ini sebenarnya memberi kesan kepada integriti ASEAN itu sendiri? Sebab kita bawa nama ASEAN ini supaya negara serantau lain juga memandang kita sebagai hebat. Tetapi kita ada isu ini, jadi integriti itu sedikit terguris atau bagaimana, Prof? Saya rasa dari segi image itu agak tercemar. Kerana kalau kita dapati, ASEAN ini, salah satu tunggak ASEAN ini adalah pembinaan nilai ataupun norma. Okay, so over the years kita ada nilai-nilai tertentu yang kita champion, seperti nilai justice, keamanan, human rights, ataupun hak asasi manusia dan sebagainya. So kalau kita lihat dokumen-dokumen awal penubuhan ASEAN seperti Bangkok Declaration atau Treaty of Amity and Cooperation ataupun Piagam ASEAN, ada unsur-unsur mengenai pembentukan nilai. Dan semua negara-negara ASEAN yang hidup dalam rantau ini juga perlu mengikut nilai-nilai tersebutlah. That is one of the kekuatan ASEAN ini. Okay. Tetapi bila berlaku keadaan kepincangan demokrasi di Myanmar ini satu challenge lah. Satu challenge kepada ASEAN, bagaimana kita nak menangani ini. Apa kita boleh buat? Ada juga ahli ataupun sarjana yang berpandangan bahawa kita perlu isolate dan juga expel Myanmar ini. Kita minta dia keluar sebentar, selesaikan isu dia dan kemudian kembali. Tapi masalah ini, cara ini adalah bukan cara ASEAN. Because the concept of non-interference dalam ASEAN ini sudah lama. Walaupun ramai, saya sendiri juga agak kurang setuju bahawa the concept non-interference ini mungkin dari segi pemakaiannya pada masa ini mungkin kurang sesuai. Okay. Tetapi kita dapati what is non-interference. Kalau dulunya kita langsung tak bercakap dengan tidak komen mengenai apa yang berlaku dalam negara ASEAN lain. Tetapi sekarang kita dah buat. Kita dah buat. Saya pasti bahawa topik Myanmar ini akan menjadi satu topik yang utama dalam summit meeting kali ini juga. So kita sudah pun intervene to a certain extent, tetapi bukan intervene dari segi physical. Yang keduanya adalah dari segi humanitarian intervention. I think ini adalah sesuatu yang perlu. Kita tidak intervene, kita tidak masuk campur dalam aspek politik ataupun dari segi fizikal, tentera, tetapi kita boleh intervene dari aspek humanitarian, kerana nilai ASEAN inilah humanitarian itu sudah ada. Kalau kita lihat ASEAN Charter dan sebagainya. So I think itu bagi saya itu memang satu challenge kepada ASEAN lah. Bagaimana kita nak menguruskan perkara ini. Dan Dr. Amir, mungkin tadi sebelum kita nak berehat tadi saya ada kongsikan bahawa ada kedengaran bahawa isu Myanmar ini orang kata maybe is too fragile. So kena betul-betul dibawa ke arah jalan yang sepatutnya. Kita tak boleh nak memikirkan mungkin penyelesaian mungkin outside the box, ada susun aturnya. Pada pandangan daripada doktor sendiri, apakah yang menyebabkan keadaan ini berlaku? Adakah sekiranya kita mengambil satu tindakan yang mungkin luar daripada konteks, dia akan mencecaskan lagi ataupun burukkan keadaan krisis di Myanmar sendiri? Okey, saya rasa semua dah tahu masalah yang berlaku di Myanmar ni dia melibatkan internal domestic problem. Utamanya kita tahu, pertama saya macam saya cakap, pemerintahan tentera. Kan bukan semua daripada kita ni memahami cara keadaan pemerintahan tentera ni. Dia terlalu teknikal, dan even though kalau kita tentera pun belum tentu lagi kita faham ideologi yang mereka pegang. Sebab setiap tentera kita ada ideologi. So bila dah mengambil kira ni faktor berlakunya satu bencana ataupun konflik kemanusiaan yang melibatkan Myanmar sekarang ni, macam saya cakap berawal, kita hanya boleh memberikan nasihat. Dan in fact berdasarkan saya buat perbincangan dengan ada beberapa pihak dengan Kementerian Luar pun, sebenarnya ASEAN ni adalah merupakan facilitator atau mediator kan dalam bukanlah kata menyelesaikan konflik, tapi memberi jalan yang terbaik
kan dalam memastikan konflik yang berlaku tu dapat diselesaikan. Macam Prof cakap tadi, dia mengambil masa yang panjang, slow kan. Tapi kalau slow and steady, itu benda yang kita boleh terima daripada slow langsung tak berjalan kan. Jadi dalam konteks ASEAN ni, kita dah banyak buat forum. Macam saya cakap 3-4 forum, kita pun dah bagi nasihat, teguran, dan saya rasa macam Prof cakap tadi, sidang kemuncak yang kita pengerusikan hari ni, minggu ni pun dia akan cakap isu melibatkan Myanmar. So apa yang kita boleh buat adalah kita berterusan sebagai ASEAN, sebagai mediator, kita memberikan nasihat. Kan kita pun tak tahu, sebab kita dealing bukan saja dengan negara, state kan, tapi dalam negara tu ada pemerintahan, ada manusia. Manusia ni kalau kita nasihat secara berterusan, mungkin kan sampai satu masa esok mereka akan lebih terbuka dan cuba melihat konflik ni satu yang kusut kan dalam hubungan antarabangsa, dalam kehidupan seharian. Kalau bila berlaku konflik, dia akan menjadi kekusutan dan mungkin ada sendiri pemerintah, mungkin saya membuat satu ni pandangan di mana ada juga mungkin kepimpinan Myanmar yang mereka akan fikir macam this must be stopped kan, ataupun perkara ini mesti diselesaikan sebab dia akan menimbulkan banyak kerugian dari segi ekonomi, tekanan politik, ketidakstabilan di rantau ASEAN sendiri kan. Sebab orang duk bercakap pasal kalau Myanmar je isu kemanusiaan, sampai bila kan. Jadi kita just boleh berusaha. ASEAN sebagai, saya rasa ASEAN pun salah satu organisasi dah buat yang terbaik kan dalam memberikan nasihat, memberikan kata-kata semangat, memberikan sokongan kan. Dengan kita tengok bila kita buat forum macam forum serantau ni memerlukan kos yang banyak kan. ASEAN Sekretariat terpaksa mengeluarkan wang yang banyak untuk facilitate buat benda ni, dan berterusan, bukan 1-2 hari. Tahun depan ada lagi ASEAN Ministerial Meeting, ada mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan, dan saya rasa isu ni akan berlanjutan sampailah ada titik noktah. Jadi yang saya boleh kata pada ketika ini, ASEAN have done a good job kan dalam facilitate as a mediator untuk merungkaikan permasalahan. Cuma kita mungkin boleh berdoa dan berikan lagi masa kepada ASEAN untuk menyelesaikan konflik ni. Baik, yang terakhirnya mungkin Prof Ravi, kesimpulan ataupun sedikit harapan. Kita tidak mahu isu dan juga dilema ini mungkin 8 tahun, 10 tahun akan datang kita kembali menjadi kepengurusan ASEAN. Kita akan bincangkan isu yang sama, tak selesai juga. Jadi kita tak mahu isu ini berulang. Jadi mungkin harapan untuk segera akan selesai ataupun bagaimana? Well, kalau nak harapkan kita nak selesaikan dengan cepatlah. Tapi saya rasa 10 tahun lagi kepengurusian ASEAN yang akan datang, kita masih akan bercakap mengenai Myanmar. Saya tak nampak penyelesaian jangka pendek di sini. Kerana kalau kita lihat proses pendemokrasian yang bermula pada 2011 selepas Aung San Suu Kyi dibebaskan, kita dapati bahawa masa itu kerajaan tentera sudah mula bersedia untuk menerima elemen-elemen demokrasi dalam negara. So that was the process, 10 tahun, 20 tahun macam tu prosesnya. Tetapi sekarang kita dapati bahawa semua proses pendemokrasian itu ataupun institusi ini sudah musnah. So it will be a slow process. Yang pertama saya rasa any changes dekat Myanmar ini akan hanya berlaku sekiranya berlaku perubahan dari segi tanggapan tentera itu sendiri terhadap kerajaan rakyat, ataupun they must come with some kind of model di mana mungkin tentera masih berkuasa tetapi memberi ruang yang lebih luas kepada penglibatan rakyat dalam proses demokrasi tersebut. Kita tak tahu lagi apa model dia, alright, but this is what we want lah. Kita nak cuba membawa kepada proses tersebut. Itu dia tadi, kita ucapkan terima kasih kepada kedua-dua tetamu kita, perbincangan yang cukup komprehensif dan juga padat dan cukup berinformatif. Kita membicarakan mengenai Myanmar dan diplomasi ASEAN bersama dengan tetamu kita, Profesor Dr. Ravichandran K. Dakshinamurti, Profesor di Pusat Kajian Sejarah Politik dan Hal Antarabangsa, Safia Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, dan juga di sebelahnya Dr. Amir Fawaz Muhammad Yasid, Pensyarah Kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi FSPPP Universiti Teknologi Merayu. Terima kasih kepada kalian. Prof akan bersiaran petang nanti lagi ya. Okey. Baik, terima kasih kedua-duanya dan kekal bersama kami kerana selepas ini kita nak berbicara soal ASEAN tetapi dalam aspek percutian. Selepas ini.
Ini adalah cerita tentang seseorang yang tak pernah putus asa. Ahmad, janganlah contoh buku. Ahmad. Dia cikgu aku. Hari tu, cikgu datang rumah. Aku ingat cikgu nak marah. Tapi rupa-rupanya pihak sekolah akan terus bantu murid-murid macam Ahmad ni melalui subsidi-subsidi yang diperuntukkan untuk pendidikan. Hari ini aku nak balas kebaikan tu. Setiap sen yang aku sumbang, aku sedang bantu orang lain. Sama macam cikgu. Ingin tahu rahsia kejayaan usahawan PKS tempatan? Saksikan Bual Bisnes, program berinspirasi, wacana strategi berkesan dan rahsia kejayaan dari usahawan yang berjaya. Setiap Sabtu, 1.30 tengah hari di Bernama TV. PKS, pemacu ekonomi, berdaya saing dalam Bual Bisnes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نهور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهر يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Okey, kita nak teruskan hari ini. Aku cakap pasal cuti, semua orang suka bercuti. Tapi nak lebih menarik lagi, bercuti di negara ASEAN. Okey. Jadi ayolah kita sampai di sini sahaja, kita nak pergi bercuti dah. Boleh ke? Boleh. Okay. Selepas ini kita kena baik-baik sikitlah. Baik, saya memperkenalkan tetamu kita pada hari ini. Di sebelah kiri saya adalah Puan Aisyah Nur Azila Johari. Beliau adalah penolong pengurus bahagian pemasaran dan juga pembangunan perniagaan selamatbercuti.com. Dia kena ada intonasi bercuti kan? Dan juga di sebelahnya adalah Encik Hairi Nazmi Kamal. Beliau adalah pengurus jualan bagi selamatbercuti.com. Apa khabar semua? Assalamualaikum. Selamat baik. Alhamdulillah. Terima kasih jumpa kami datang hari ini. Okey, Arif yang paling bersemangat ni nak bercuti. Arif, tanya dulu. Baru balik dari mana percutiannya? Percutian dengan family lah. Dengan company belum lagi. Baik, kita nak mulakan dengan Encik Hairi lah. Berkenaan dengan percutian negara-negara ASEAN ini. Pastinya ia negara-negara serantau kita yang dekat-dekat ni kan. Tapi yang dekat inilah yang kita kejar. Betul. Yang dekat ini yang kita nak pergi. Kenapa menjadi tarikan negara-negara ASEAN ini? Okey, dalam negara ASEAN ni sebenarnya mempunyai, kita umpama satu keluarga besar dan setiap adik-beradik ini mempunyai keunikan ataupun ciri yang tersendirilah. Ada vibe yang tersendiri. So ada macam-macam lagi tempat yang kita boleh explore ataupun hidden gems yang masih boleh disentuh oleh pengunjung-pengunjung yang masih tak tahu lagi. Okey, contohnya Thailand adalah syurga street food dengan budayanya yang mesra. Okey, lepas tu Vietnam kita boleh merasai suasana yang klasik dengan kopi ais dia yang sangat sedap, pekat, sangat pekat betul. Macam sekarang ada Vietnam Coffee. Okey, dan seterusnya Indonesia yang tak habis dengan dia punya kepulauan yang cantik dan seperti korang kalau you want tahu Indonesia ada package macam Gunung Bromo. Selain daripada pulau, ada gunung-gunung juga untuk kita explore. Okey. Selain daripada itu, Malaysia pun kita ada kita punya sendiri punya tempat-tempat pelancongan yang sangat menarik lah, seperti Cameron Highland, tempat yang sangat sejuk. Ya, sambil menikmati buah strawberry, celup coklat. Itu dia. Okey, kita tanya terus kepada Puan Aisyah. Kita bercakap tentang destinasi-destinasi menarik di ASEAN sendiri. Banyak yang mendapat perhatian, terutamanya rakyat Malaysia sendiri. Mungkin apa antara faktor-faktor elemen yang menarik perhatian mereka? Seperti yang Encik Khairi tadi kata, antaranya makan lah. Kita travel, makan. Kita nak puasa, contoh. Antara lain, mungkin faktor cuaca, mungkin juga persekitaran. Ada orang dia suka bercuti bukan untuk makan saja. Dia nak menikmati the ambience ataupun suasana persekitaran itu. Mungkin
antara elemen tersebut. Elemen sebenarnya elemen cuaca tu sebenarnya sangat penting tau waktu kita nak melancong. Tak semua orang suka pergi musim sejuk. Okey, macam kat ASEAN ni sendiri kita punya musim kita musim tropika. Nak buat aktiviti, kayaking, nak pergi shopping mana-mana, walaupun adalah sikit-sikit tu musim hujan, tapi still lagi masih lagi senang kita nak explore aktiviti-aktiviti yang yang rakyat Malaysia ni suka. Sebab kalau nak pergi musim sejuk je, benda tu tertumpu hujung tahun. Kalau negara ASEAN ni you boleh travel daripada Januari sampai ke Disember, tak ada halangan. Betul. Kalau you all suka musim apa? Itu kita tepilah. Kita dah ada list ni nak pergi mana ni? Saya jawab musim gaji. Musim gaji. Betul. Musim gaji sangat sesuai kita nak pergi melancong sekarang ni. Tapi faktor cuaca tu dekat ASEAN, memang tahu-tahu je minggu ni dah sampai dekat Thailand. Tahu-tahu je minggu depan dah sampai dekat Indonesia. Betul tak? Sebabnya cuaca tu cuaca tropika bukan memang menjadi satu halangan orang kata. Tak pernah jadi satu halangan. Sebabnya even though hujan pun, even though kita tengok Malaysia kalau even though hujan, you travel pun masih lagi senang. Daripada segi pengangkutan tu, tahu-tahu you dah pergi Thailand naik kereta, you drive, ataupun you touring bike. You nak pergi Indonesia, tahu-tahu je you call kawan you dah sampai Indonesia, flight tengah murah. Macam itulah. Saya rasa Puan Aisyah ni macam sedang menyindir saya. Baru balik dari Thailand. Sorry sangat. Baik, kita nak bersama Cik Khairi semula. Dalam kita bersyuting ni, kalau di Malaysia, saya dengan Zahan jarang pergi sekali sebab Zahan suka shopping. Saya suka menikmati alam. Jadi di peringkat ASEAN, untuk negara-negara luar ASEAN ini, apa mungkin elemen alam sekitar ini yang paling menakjubkan, yang menjadi igawan semua nak pergi sana? Okey, kalau ikutkan feedback daripada One Vacation, sekarang ni pengunjung ramai gemar mengunjungi Vietnam. Vietnam mempunyai satu tempat, nama tempat tu Halong Bay. Dia adalah satu tempat tapak UNESCO juga. Di mana ada satu formation limestone mountain dekat Bay Halong Bay itu, dan pengunjung boleh melihat nature yang sangat unik, dan sambil boleh berkayak, sambil boleh bergambar di situ. So itu adalah satu pengalaman yang lain daripada lain jugalah. Okey, ringkas je jawapannya. Saya mengharapkan jawapan panjang lepas ni. Jadi kalau di Malaysia, Cik Khairi? Kalau Malaysia macam mana? Kalau di Malaysia, kita sendiri ada tempat macam Pulau Redang, Pulau Perhentian. Macam saya sebut tadi, Cameron Highland yang konon-konon ala-ala Swiss di versi Asia. So memang pengunjung luar pun turut datang ke Malaysia untuk menikmati kita punya tempat-tempat pelancongan ataupun destinasi pelancongan. Okey, dah kan kita cakap tentang destinasi percutian ni, macam Arif berbalik pada Thailand ni, tak ada pula oleh-oleh atas meja ni kan. Kita mengambil kira pelbagai faktor sebenarnya, ialah dari segi bajet, apakah kita punya fokus, macam mana sama ada kita nak shopping ataupun just sightseeing. Dan kita bercakap tentang percutian di ASEAN ni, pastinya kalau kita hitung dengan jari, kosnya jauh lebih murah jika dibandingkan kalau kita travel ataupun bercuti luar daripada negara ASEAN. Betul, setuju, sangat setuju. Negara ASEAN, negara yang orang boleh kita kirakan murah. Macam saya cakap tadi, tahu-tahu je you dah sampai. Sebab apa? Flight tiket murah. Macam ada satu penerbangan, tahu-tahu every weekend diorang ada promosi diorang sendiri. Macam untuk platform hotel pula, kita dah tahu memang ada satu platform yang you boleh dapat benda tu dengan murah. So untuk melancong dalam ASEAN ni sebenarnya memang murah. Sangat-sangat daripada segi pengangkutan, daripada segi makanan, daripada segi oleh-oleh dia sebenarnya pelbagai murah pula tu. Tapi memang diakui memang sangat murah. So feedback daripada pelanggan kami pun kata, I rasa bulan ni I nak pergi sini, tapi bulan depan I dah plan nak pergi mana. So disebabkan kemurahan itulah negara ASEAN menjadi tumpuan pelancong daripada Malaysia maupun daripada luar negara sendiri. Baik, itu adalah bagaimana kita memandang negara-negara luar.
Kita nak tahu juga Puan Aisyah, negara-negara luar memandang kita selain pada murahnya kos, kita juga murah dengan budaya dan juga peribadi. Jadi anggaran perbelanjaan yang mungkin negara luar boleh datang untuk pada mereka itu jimat. Bagaimana Puan? Malaysia tak kecuali juga dengan kita punya kemurahan daripada segi budaya, bahasa kita, daripada segi ekonomi kita. But mostly kalau you pergi mana-mananya, kenapa nak datang Malaysia? Of course, satu, shopping murah. Okay. Kedua, kenapa? Facilities yang kita tawarkan sebenarnya daripada segi pengangkutan, hotel, sebenarnya mengikut bajet mereka. Memang masih lagi dalam bajet kalau nak dibandingkan. Even though kalau you duduk hotel 5 star pun, masih lagi dalam bajet kita. And then of course lah, Malaysia syurga makanan. Siapa yang tak kenal Malaysia dengan makanan yang ada kan? Datang Malaysia je sebab apa? Nak makanan. Sebab apa? Nak melancong. So yes, negara luar memandang Malaysia adalah dengan perkara yang sama macam mana kita memandang negara luar juga. So sama juga dengan dalam Malaysia. Cik Khairi, panjang Janji, okey. Okey, kita bercakap tentang keunikan dalam negara kita sendiri. Kalau kita tengok negara ASEAN ni daripada aspek pelancongan, setiap daripada satu negara itu mempunyai keistimewaan dan tarikan sendiri. Tapi yang pastinya Malaysia mempunyai kelebihan saya kira kerana kita terdiri daripada masyarakat majmuk. 3 bangsa utama dalam negara kita sendiri dan setiap daripada satunya mempunyai specialty orang kata dari segi makanan dan juga budaya. Betul. Bagaimana untuk memperkukuhkan kenyataan saya ini, Cik Khairi? Okey. Di Malaysia ni kita macam Puan sebut tadi, kita ada Melayu, India dan juga Cina. So kita ada perayaan masing-masing. So Melayu kita ada hari raya kita. India kita ada Thaipusam, ada Cina ada Chinese New Year. So perayaan-perayaan ini telah menarik minat juga kepada orang luar untuk explore dan kenal budaya kita untuk lebih mendalam, dan perayaan-perayaan ini juga telah saya rasa telah memberi satu exposure yang besar jugalah di social media sekarang, sehingga tertariknya orang luar untuk tahu apa tu hari raya, apa itu Thaipusam, apa tu Chinese New Year. Sebab selain daripada 3 perayaan besar ni, ada lagi perayaan-perayaan kecil yang lain yang turut boleh diberi perhatian oleh orang luar. Baik, Puan Aisyah. Berdebar dah Puan Aisyah. Berdebar nak jawab. Okey, tak ada debarannya. Dan tadi Puan ada menyentuh Malaysia ni syurga makanan dan kemudahan. Ya, kabar-kabar ataupun sedar-sedar esok kita dah kat Thailand. Tiba-tiba masyarakat Thailand sedar-sedar esok tidur kat Malaysia rupanya. Jadi antara yang menyumbang kepada kemudahan ini selain pada pengangkutan adalah bagaimana penggunaan visa ataupun pasport kita. Jadi sejauh mana visa ini juga mendorong kita untuk kita travel sana sini dalam negara ASEAN? Nasib baik soalan ni senang. Senang. Okey, soalan kedua. Okey, untungnya jadi rakyat sebahagian daripada ASEAN nak melancong ke negara ASEAN yang lain, kita tak memerlukan visa. So kita tak memerlukan that barrier. So itu lebih menyenangkan kita untuk travel antara satu tempat ke tempat yang lain sebenarnya. Terima kasih kepada kerajaan dan juga kerajaan negara ASEAN yang lain, disebabkan kelebihan itulah memang ramai yang daripada luar negara masuk ke Malaysia, daripada Malaysia ke negara ASEAN yang lain sebenarnya. Kalau ada visa, tak sampailah kita. Betul. Ya. Nak tanya soalan sebab Arif sambung, jadi cover sikit. Sedikit secara ringkasnya kita betul-betul kesetukan masa daripada Puan Aisyah dan juga Cik Khairi. Apakah mungkin harapan terhadap sektor pelancongan dalam negara ini dan juga dengan kata lain pelancongan yang kita katakan pelancongan intra-ASEAN ini? Sedikit. Okey, serahkan kepada rakan saya lah. Sekali lagi soalan itu. Okey, apakah harapan kalian sebagai orang kata daripada agensi pelancongan terhadap pelancongan intra-ASEAN ini untuk mempelbagaikan promosi di setiap platform secara ringkasnya? Secara ringkasnya, okey. Untuk pengetahuan kita, kerajaan kita dan juga agensi pelancongan
ada bekerjasama seperti contohnya promosi-promosi intra-ASEAN ni, kita contohnya Mata Fair yang telah kita join pada bulan 4 yang lepas, di mana di dalam Mata Fair tu pameran pelancongan terdapat pelbagai package yang kita promosikan ke negara-negara ASEAN, bukan saja Europe dan tempat lain, tapi ASEAN juga menjadi fokus. Dan selepas itu kita bagi juga special discount kepada siapa yang datang ke pameran pelancongan tu. Okey, itu special discount. Sedikit daripada Puan Aisyah. Basically alhamdulillah kepada kerajaan Malaysia daripada pelancongan memang sangat support daripada segi promosi untuk Malaysia keluar, dan daripada pelancongan syarikat pelancongan juga melakukan promosi daripada segi platform digital daripada pameran yang mereka masuk. Baik, terima kasih kepada kedua tetamu kita, Khairi Nazbi Kamal, pengurus jualan samapcuti.com, dan Puan Aisyah Nur Azila Johar, penolong pengurus bahagian pemasaran pembangunan perniagaan samapcuti.com. Kita dalam siaran selama 1 jam. Terima kasih kepada anda semua penonton Apa Khabar Malaysia. Selamat berhujung minggu. Jaga diri. Saya Zahra Rashid. Saya Arif Muhammad. Assalamualaikum. Ya.